Don't put all eggs in one basket. Bila kita lihat dalam konteks simpanan, jangan anda letakkan semua simpanan anda dalam satu tempat. Jika berlaku musibah, anda akan hilang semuanya. Sebab itu jangan anda simpan semua simpanan anda dalam bentuk emas. Orang yang bijak akan simpan sebahagian dari simpanan mereka dalam bentuk tunai yang mudah untuk mereka dapatkan untuk kegunaan kecemasan. Tetapi, simpanan yang banyak dalam bentuk wang juga sebenarnya merugikan. Sebab itu orang yang bijak juga akan simpan sebahagian dari simpanan dalam bentuk emas. Kerana emas adalah pelindung kekayaan yang terbaik. Kerana apa? Emas kalis inflasi dan emas adalah aset yang paling mudah untuk dicairkan berbanding hartanah. Emas dalam tangan juga adalah antara simpanan yang terjamin kekayaannya berbanding dengan duit simpanan anda di bank, ASP atau tabung haji. Kerana apa-apa yang berada dalam sistem kewangan bukan di bawah kawalan anda dan simpanan anda boleh disekat pengeluaran oleh kerajaan. Contohnya jika anda jatuh muflis atau terpenjara. Jadi berapa banyak emas yang perlu anda simpan dalam simpanan emas? Saranan pakar-pakar kewangan, anda boleh simpan sekitar 10 hingga 50% dari jumlah kekayaan anda. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.